Hello, okay, hari ni saya pergi ke bilik master bedroom. So, saya dah sediakan papan ni. So, tadi tengah adjust liang ni, dia apa lubang ni, saya nak rata. Jadi, adjust balik skru ni bahagian bawah. So, bahagian permukaan atas tu kat dekat sini. Jadi, saya nak panjang table ni sampai sini saja, dekat saya rasa 3 kaki dekat almost 5 kaki setengah lah, 6 kaki kan. So yang lebihnya saya nak potong. Jadi saya tengah gergaji ni. Kalau continuously buat macam ni kan, gergaji ni kan, saya rasa dalam masa 20 minit boleh buat lah. Tapi dia penat lah nak buat. Sebab jigsaw kata saya dia tak jalan. Bila buat dia macam lari-lari kan. Tu orang siapa beli tu boleh potong plywood lah. Tapi kalau tebal-tebal macam ni tak boleh potong lah. Lain kali kalau beli tu jaga-jaga. So selepas saya potong ni, saya akan pasang Adils yang ni semua dengan dia punya L bracket. Lepas tu kena ukur tebuk lubang, pasang dekat sini table tu. Yang table ni pun saya akan pasang tepi sini. Tak nak bazir lah. Dia satu kaki Adil saja dengan 2 L bracket. Yang tu pun saya akan pasang. So bilik ni selepas ada katil kat bahagian belakang ni, okay, dia bahagian belakang ni bila ada katil dia akan facing table ni lah. So lepas tu sebelah sana ada macam lebih kurang study table. Nak letak pun boleh, tak nak pun tak apa. Tapi dah beli, malas nak buang ke atau nak pakai tempat lain, jadi pasang je lah. Ataupun saya akan fikir macam mana nak pasang dekat hall ke mana-mana lah. Mana-mana yang perlu macam table kan, macam sebelah sofa tu perlu table kan. Mungkin saya buat benda ni macam fashion baru ke apa. Tengah fikir lagi. So ni sekarang saya tengah buat. Nanti masa saya drill tu saya sambung video ni. Okay, saya dah habis gergaji. Tapi satu kesilapan yang saya buat, pasal buat seorang kan, jadi saya ingat letak alas macam tu, lepas tu terus gaji boleh. Tapi terlupa masa penghujung tu saya kena ada orang tahan sana ke, ataupun dia kena alas table betul-betul. Sebab sekarang dia terkopek macam ni. So bahagian bawah ni dia macam ada luka. Saya kena cari jalan macam mana nak plaster. Sebab ini permukaan atas kan, jadi nampak buruk kalau dia ada chip book kat sini. Leceh lah, tersilap buat. Tapi ada satu lagi table ni, nanti saya kena jaga-jaga buat benda tu. Alright. Okay, so kaki dah pasang, Adil sini dah pasang. Okay, yang ni pun dah pasang. Sekarang kita balikkan, mengala ke dinding, nak marking untuk drill. Okay, dah drill. Kita tengok float pun dia okay. Tengah-tengah, lebih kurang lah. Okay. Yang penting yang tengah-tengah ni dia. So daripada jauh nampak macam ni. So just nice lah table ni kan. So L bracket dekat bahagian bawah nampak sangat. Lubang ni dia macam sekata, kecuali kat sini dia ternaik sikit. Mungkin saya akan screw kasi dia naikkan sikit kot. Yang tadi ada damage tu kan, yang ni kena cari. Sebenarnya saya planning yang ambil yang tadi yang terkopek tu, tampal balik kat sini. Lepas tu mungkin letak macam carbon fiber punya stiker. Kan dia orang guna untuk kereta kan. Mungkin bagi dia macam satu fashion lah, kasih dia salut. Yang nampak macam ni pun mungkin kena sandpaper sikit. Lepas tu kena cari macam stiker My World ke Hello. Ada kan dia macam decorative stiker kan, kena lekat. So dia nampak kemas lah tiba ni. Okay, table kedua dah siap. Nanti saya nak buat table yang ketiga pula. Lepas tu yang aksesori kecil-kecil ni nanti buat kemudian. Okay, sekarang ini untuk meja ketiga. So yang ni dekat master bedroom dah siap. Ini medium bedroom ni dekat sebelah sini. Tadi saya dah alihkan kayu papan ni. Saya dah pindahkan dekat sini. So sekarang tengah gergaji nak pendekkan.
ikut saiz keperluan kita. So nak gergaji ni pun bukan senang ni. Saya terpaksa, apa orang kata, skrukan. Benda ni saya tak pakai, so saya skrukan supaya saya dapat kalau kita gergaji kan dapat line yang lurus. Kalau saya tak pakai macam penghadang macam ni kan, dia mungkin zigzag lah. Macam dulu saya potong benda ni kan, terlupa nak letak benda yang straight. Tapi macam apa pun jadi juga dia punya potong lubang sink tu. So saya belajar daripada YouTube. Biasa letak satu kayu kecil, tapi benda ni tak guna, saya skrukan sementara. So ini bahagian belakang, jadi kalau kena skru pun tak kisah. Tengok, yang ni semua tempat hinges, lah kan. So nanti bila saya buat saya tunjuk. Alright. Okay, dah potong. So nampak kebas, tak macam tadi kena kopek. So saya boleh tanggalkan skru lah. Table ni pun dah okey. Sekarang tunggu pasang Edils dengan L bracket. Lepas tu boleh pasang lah. Alright. Okey. Table dekat hall dah siap. Benda ni tunggu gergaji tepi ni aja. Sekarang dah pukul 5. Datang pukul 11 macam tu. Sampai pukul 5 kerja hari ni. Yang ni bilik master bedroom, table dah siap. Yang ni medium room pun table dah siap. Alright. Yang touch up tu semua nanti kemudian lah, sebab benda yang main dah siap. So touch up tu boleh buat kemudian. Alright, itu saja hari untuk hari ni. Okay, gergaji benda ni bukan senang tau. Hampir 20-30 minit dah buat. Bukan 20-30 minit lah, maknanya saya buat setiap 2mm, lepas tu rest 2mm, rest. Macam ni kan, pakai dua tangan. Pakai dua tangan dia tak gerak-gerak. Dah hampir 30-40 minit. Selang-seli lah, ambil rest sekejap buat, rehat sekejap buat. Pelur pun dah keluar dekat satu cawan lah. Sebab tak buat grinder kan, nak potong, jadi semua buat manual. Ambil masa lah ni. Penat lah. Okay, selesai. Nak potong. Okay, hai, hari ni saya nak pasang tiles ni atas table ni. So saya pakai RTV acetic silicone sealant. Saya agak-agak saja beli benda ni. Saya memang tahu benda ni adhesive. Dia memang macam stiker kan. So tepi ni pun saya dah pakai carbon fiber yang diguna untuk kereta. Saya ada benda ni, saya potong tadi. Saya dah lekat dekat sini. So benda ni dah selesai. Bahagian bawah pun saya dah lekat supaya air tak masuk ke apa. So benda ni saya kena potong kat sini. Lepas tu saya akan zigzag, sapu sealant tu. Lepas tu terbalikkan tiles ni, sapu kat sana juga. Lepas tu baru letak benda tu kat atas. Okay, nanti bila siap nanti saya tunjuk. Sealant ni dah letak, tengok dia macam ni lah dikeluarkan. So berteraburkan saja macam ni. Sebenarnya tak banyak pun tak apa, sebab benda ni takkan alik. So kita letak macam ni. Dekat bahagian belakang tiles pun kita just letak sikit-sikit lah. Just macam ni pun cukup. Sealant ni macam tak tahu boleh lekat ke tidak, tapi saya try je lah benda ni. Cukup, sikit cukup lah. Dah selesai buat kerja ni. So dia nampak ini macam ni lah. So saya akan cari alas untuk tempat ni, sebab nanti kalau sesiapa tolak table ni kat dinding, nanti dia boleh retak kat sini. Kalau ada macam span macam ni, protector kan,
Kalau ada benda macam ni dia boleh tahan lah. Jadi siapa-siapa hentam dekat dinding, dia tak apa rosak. Okey, itu saja. Bye.